So alhamdulillah selesai di Santai Dusun Riverside. Santai Dusun Campsite. So kami dah, yalah, bila dah nak balik ni memang macam tu lah. Dia kepala otak semua dah pening. Tapi aku nak setting barang kejap. Ada bunyi gedung ni tak sedap. Inilah kalau kau tengok betapa compactnya kan. So aku rasa yang ni punca gedung-gedung. So kita try letak kat sini tengok. Ni okey kot. Padat, pergi dan balik lebih kurang. Yang membezakan hanyalah berat. Adalah kurang sikit berat makanan. So goodbye Santai Dusun. InsyaAllah ada rezeki kami check in lagi. Actually boleh je nak check in, cuma jauh. Jauh tu yang membuatkan orang kata kekangan utama lah. Dari segi harga okey, sebab belah-belah Selangor pun lebih kurang gitu je harga dia. Hanya jarak yang memisahkan kami. Gitu. So kalau ikutkan perjalanan ni, kalau waste 4 jam 29 minit, tapi aku tak pernah percaya lah. Dia boleh bagi route yang kita boleh follow, tapi dari segi timing estimate ni aku tak percaya, sebab hari ni last day untuk cuti kapit. Tapi kalau cuti sekolah ada seminggu lagi. So kita tengoklah. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Bismillah. Assalamualaikum, Cik. Nak tanya. Tak. Nak tanya kawasan bebas cukai ada kat depan? Ada. Pasport ada. Border dah. Oh, dia kena lepas dulu. Tak apa. Patah balik. Okey. Sini dah depan tu nak kena lalu border dah. So tak payahlah. Kita lain kes jadi lain pula jadi isu ke. Aku malas nak panjang-panjang. Jadinya kita patah balik je lah. Cari je lah barang-barang yang ada kat Malaysia ni. Next time insyaAllah. Dah tahu dah kalau datang sini kena bawa pasport. Dan mungkin ada juga insurans ke apa semua tu, aku tak pasti lah. Aku baru lepas balik post guide tadi tu. Apa yang aku boleh cakap, abang-abang polis tu sempoi lah. Memang dia sempoi, siap boleh sembang-sembang dulu. Dia macam tu lah, polis ke askar ke. Kalau kita tak buat salah, kita bukan penjenayah ke apa nama penerima rasuah ke, so kita tak payah risau. Dia orang ni friendly, boleh sembang-sembang, tanya daripada mana apa semua. Tu seronok tu. Seronok. Jadi kita kena appreciate dia orang ni. Abang-abang askar, abang-abang polis ni, dia orang ni kalau katalah apa-apa berlaku kat negara ni, dia orang lah barisan hadapan. So aku dalam perjalanan nak balik rumah. Kalau ikut signboard ni, Gerik lagi 15 kilo. Cuma aku nak jawab soalan lah. Ada orang tanya, best ke bawa Jimny ni? Kan? Jimny aku ni dia yang latest model lah, JB74 tak silap aku. Tapi model ni dah lama, 2017, 2018 macam tu dia dah keluar. Dan even beli pada 2025 pun sama je pattern dia. Mungkin interior ada adjust sikit, aku tak sure lah. Tapi kalau tanya beli Jimny ni,
dia ada pro and cons dia lah. Kalau kau cari kan kereta yang kelajuan, bukan dia. Jimny ni bukan jiwa kelajuan lah. Kau bawa 1.4 tu pun, itu berapa paling maksimum. Itu pun kalau ringan lah. Kalau kau dah letak aksesori roof rack ke, atau barang penuh macam gini ke, kau boleh pergi dalam 1.1, 1.2 macam tu. Dan dia bukan design untuk kelajuan lah. Tak sesuai untuk speed. Kalau kau cari pemanduan yang comfort pun bukan Jimny juga. Sebab tak silap aku, dia pakai leather frame, lebih kurang gitulah. Aku tak pandai sangat lah bab-bab teknikal kereta ni. Contoh mudahnya, kalau satu tayar langgar lubang, bergegar ke-4-4-nya. Begitu. Dia akan jadi bergegar. Dia tak sama kereta-kereta luxury sekarang ni. Kalau langgar lubang satu tayar, yang lain dia masihlah steady lagi. Tidaklah kata macam begitu-begitu nampak sekarang ni. Sikit je tu, lekuk-lekuk. Tapi bergegar dia tu dah rupa macam nak kiamat. Dahsyat lah. Kalau dari segi handling pula, aku punya Proton City tu lagi selesa lah. Kereta wife aku tu. Dari segi handling, tapi not bad lah. Dari segi handling ni tidaklah mengecewakan. Okey je. So kalau dari segi orang kata harga yang sama, kau boleh dapat yang lebih selesa. HRV ke, CRV ke, Omega apa? Moda ke kan? Apa nama yang satu lagi yang Cina punya tu? Jayco. Itu lebih dari segi, yelah, dari segi yang aku nak dapat speeding dan sebagainya, handling best semua tu, sana lebih berbaloi berbanding dengan Jimny. Jadi kenapa aku beli juga Jimny? Tu yang ramai orang tanya tu. Orang beranggapan macam harga mahal, tapi kenapa pergi beli juga Jimny kan? Ada 3 reason. 3 reason kenapa aku beli juga Jimny ni, walaupun banyak dia punya kekurangan. So yang pertama dia cute. Dia cute, kecil, comel. Maksudnya dia saiz dia kecil. Kalau kau tengok barang aku ni tak adalah sebanyak mana pun, tapi dah selambak dah penuh belakang. Dia kecil, comel, sesuai untuk 2 orang. Walaupun dia 4-seater, tapi dia sesuai untuk 2 orang. So aku memang berdua dengan wife. Jadi just nice kereta ni. Kalau nak pergi mana-mana ke kan, dia lebih, aku rasa lebih mudah lah dari segi parking dan sebagainya. Dan minyak dia pun not bad, tak berapa makan sangat. Maksud aku jimat lah. Bila isi RM80 menggunakan subsidi budi tu, lebih kurang 40 liter, dan kau boleh pergi lebih kurang 400 ke 450 km sekali isi. So not bad dari segi fuel consumption dia. So yang kedua, dia ni kategori all terrain. Kau boleh pergi mana je kau nak pergi. Hampir semua. Kau nak masuk hutan, kau nak redah sungai, kau nak pergi mana lagi, naik bukit. Sebab dia ada 4 wheel drive. Dia ada 4 high dan juga 4 low.
Sama lah macam highlight apa semua tu. So aku boleh ubah, boleh adjust secara manual. Different dia punya gear lah. Kalau agak-agak masuk hutan, aku ubah lah for high. Kalau nak redah sungai ataupun jalan tu terlampau teruk sangat, tukar follow. So dia walaupun dia pakai petrol dan saiz dia kecil macam gini, tapi dia kecil-kecil cili api ataupun cili padi lah, lebih kurang. Jadi dia shock kat situ. Sebab aku memang suka pergi hiking, pergi camping kan, masuk-masuk hutan ni. Tidaklah se-adventure yang macam kalau kau tengok geng-geng 4x4, Fortuner, Hilux dan sebagainya tu. Tidaklah se-level tu. Aku suka yang lebih light lah. At least kalau access tu tak boleh pergi dengan sedan, Jimny insyaAllah boleh pergi. So itu antara poin kedua lah kenapa aku beli. Dan poin yang ketiga, kenapa aku beli juga Jimny ni, sebab dia sesuai dengan macam-macam jenis aksesori. Bila nak beli ni, kau kena ada mindset. Kau seorang yang pemancing ke, kau seorang yang camping ke, atau kau seorang yang jenis suka travel ke. Jadi untuk long term punya projek yang aku nak buat, more to set up camping lah. Which is, kalau kau tengok Jimny ni kat luar, dia pasang roof rack tak kekok. Lepas tu dia pasang RTT, rooftop tent pun tak kekok. Lepas tu dia pasang pula tempat apa yang grill tu kan, apa nama tu aku tak ingat lah, yang tepi tingkap belakang tu, kemudian gantung dengan tempat tong isi minyak pun tak kekok. Kau nampak normal je. Tapi kalau kau beli HRV, kau letak roof rack, rooftop tent, letak tempat isi minyak kat tepi tingkap, rasa macam pelik. Jadi kalau Jimny, dia punya design yang begitu petak tu, bila kau letak barang-barang tu, orang tengok, orang tak kata pelik lah. Dan dia banyak pasaran kat luar sana yang memang jual aksesori-aksesori ni, dan mudah kau dapat. Harga ada yang murah, ada yang mahal, tu standard lah. So itulah 3 reason kenapa aku beli. So on the way balik, aku tengok macam sedap je restoran Tasik Raban ni. Tak boleh dibiar lah, barang-barang sedap ni. Ikan bakar, dia ada ikan bakar. So kita tengok setakat mana dia punya padu tu. Ada ikan goreng, ikan bakar. Ini ikan, aku tak kenal lah ikan-ikan ni, tapi nampak menarik lah. Ayam pun ada, ayam bakar ada, masak lemak, galang. Ketam. Oh, banyak pilihan kat sini. Sana lah tu. Patutlah ramai kat sini ya. Aku rasa dekat 100 pilihan lauk. Lala, siput, kerang semua ada. Daging black pepper. Bila dah banyak sangat menu ni, jadi jam lah. Tak tahu nak makan apa. Boleh abang? Okay, saya boleh. Aku ambil ikan kelabu. Bini aku makan ketam. Dah. Besar lah pula kelabu. Sini konsep makan bayar dulu. Lepas settle bayar, baru boleh mencekik. Sebaiknya gitu lah.
Sebab kadang-kadang kalau apa lagi? Ha? Ha? Jap, kat poket. Sebaiknya gitulah. Bayar dulu. Sebab kadang-kadang kalau kau makan udang 5, dia kira 3 je. Sebab dia kau dah cekik 2 baru dia kira. Kan jadi masalah tu. Sirat limau. So ikan bakar kelabur. Nasi ketam sambal dan sirap limau ais. Oh, manis. Isi dia manis. Aku tak tahu sos ni dibuat daripada apa, tapi sedap gila sos ni. Sambal dia tu. Ni ikan sungai dia kata tadi ikan kelabur sungai. Aku tak pasti ke liar ke ataupun bela ke kan. Tapi kelabur ni antara yang agak pricey sikit kat sini. Mungkin susah dapat. Memang ngam. Berasa ikan dia tak berbau. Sambal ni sedap. Celup pula sambal ni, gaul dengan nasi. Apa tu? First time aku makan ni, kelabur. Bini aku standard KL lah, makan ketam. Ada. Tapi banyak ikan ni. Besar saiz dia. So memang kena makan pelan-pelan dan ratah. Tulang dia pun boleh tahan. Ni kalau silap air bulan ceklik. Sini macam perhentian lah daripada Kelantan, daripada Lenggong, Pekalan Hulu. Ramai lah. Tempat dia pun luas, selesa. Ada kipas. Tu, restoran Tasik Raban Medan ikan bakar makanan ala kampung. Buka setiap hari 10.30 pagi sampai 4.30 petang. Settle, alhamdulillah. Not bad juga tulang-tulang dia. Ada tulang Y lagi. Ini kalau salah gaya memang pisang. Tapi sedap lah. Overall memang sedap. So depan ni kita akan melalui jambatan yang merentasi Tasik Raban. Tasik Raban ni tak silap aku ramai juga yang mancing. Aku tak boleh stop sebab dah lewat. Kalau tengok belah kiri ni dia tak berapa. Tengok yang belah kanan ni. Belah kanan ni. Ni lawa tempat dia. View gunung plus Tasik. Kalau ada homestay ke, chalet ke, atau ada campsite kat sini, memang lah. So macam yang aku jangka, tahniah pada diri sendiri, dapat merasa jam sebelum masuk terowongan Menora. Sini kalau kereta banyak memang tak perlu accident pun. Memang jam sebab naik bukit kan. So daripada kereta, motor, SUV, 4x4, lori, bas lagi. So
biasanya bila dah jumpa balik jalan yang lengang nanti ataupun yang clear, kau tengok macam apa benda yang jam ni, itu akan biasa jadi macam tu. Padahal macam tak ada apa kan. Sebenarnya benda tu lah, kenderaan tu terlampau banyak dan banyak juga kategorinya tadi, macam aku cakap tadi, lori, bas dan sebagainya. So bila naik bukit ni dia slow down lah. Dia akan ada satu, macam aku lupa lah panggil apa tu, satu konsep tu, bila depan tu start brake, belakang ni dia bersambung sampailah berkilo-kilo. Ini adalah benda yang normal, perlu dihadap. Kalau tak cukup kental, duduk rumah. Gitu contoh dia. So aku daripada Bengkalan Hulu tadi, aku waste sampai lebih kurang pukul 4. Lepas tu dia tambah lagi setengah jam, lah 6.5. Bermaksud ada tambahan lebih kurang 2 jam setengah. Tapi aku dah berhenti tadi lah, berhenti makan sekejap, berhenti cari ais, berhenti solat dulu, jamak siap-siap. So aku jangka walaupun 6.5 akan bertambah lagi. So sampai rumah nanti mungkin dah gelap lah. Lepas jam lah, kami ambil option untuk ikut jalan kampung lah. Bido ni dulu kira laluan aku juga, sebab dulu aku duduk dekat area Langkap, belah Teluk Intan sana lah, daerah Hilir Perak. So kalau berulang pergi KL ke apa ke, aku biasalah jalan ni. Jalan ni dia tenang sikit lah, dia relax, cuma banyak traffic light sikit. So daripada Bido ni nanti dia akan jumpa beberapa tempat yang biasa korang dengar lah. Sungkai, Slim River, Berang, lepas tu Tanjung Malim lah. So hasil lalu jalan kampung, kami sampai ke kawasan Berang. Ini dipanggil Berang 2020. Dulu masa aku belajar dekat Politeknik Sultan Azlan Shah ni, dalam ni lah rumah sewa aku. Daripada SEM 3 ke SEM 2 kot, SEM 2 sampai ke SEM 6. Di sinilah aku menyewa. Dan kalau korang tengok footage Politeknik tu, di situlah aku berkenalan dengan bini aku tu, Nur Hanisah tu. Tapi bila aku tengok ni dah maju teruk. Dulu lain tempat ni, lebih pada orang kata macam hutan banat. Sekarang maju kan. Dulu kalau kami ni nak pergi beli-beli barang-barang sikit ke, kami akan keluar pada zaman tu lah, lebih kurang 2007 ke 2010. Nak pergi beli barang shopping ke, biasa pergi Tanjung Malim. Tanjung Malim ni lebih kurang dalam 20 minit daripada Berang ni. Sekarang aku tengok kedai bersepah, tak payah dah nak pergi ke Tanjung Malim kalau setakat nak cari barang-barang yang kata keperluan dan sebagainya kan. Tapi kat situ ada satu macam
TF Market. Aku tak tahu masih ada ke tak. Aku tak lalu dalam tu. Tapi kenangan lah. Itu shocknya bila kita ikut jalan-jalan lama ni berbanding kalau kau ikut Plus tu, kiri kanan tu banyak kelapa sawit je dengan jalan kan. Kalau kau ikut jalan-jalan dalam ni ada juga kelapa sawit. Tapi bila kau jumpa satu-satu tempat tu, ada tempat-tempat yang menarik, kedai-kedai makan, yang orang jual-jual buah-buahan, macam-macam. Seronok. Mata kita pun tak letih dan tak berapa nak ngantuk lah, sebab ada je benda yang kita nak tengok, membaca kan. Jadi fokus kita tu macam-macam, kita boleh fokus, boleh tengok sana. So tak sempat otak kita nak brain mengatakan nak tidur. Lebih kurang gitulah aku punya teori. Ni kalau kau tengok ni, ni semua dulu hutan banat ni. Ni tengok gaya macam ada nak buat perumahan lagi. Bagus lah. Adanya pembangunan yang maju kat kawasan ni, bagus lah. Sebab kalau kau nak ke KL daripada sini, aku rasa lebih kurang dalam 90 kilo, lebih kurang 70 ke 90 kilo. Mungkin kalau kata nak cari rumah kat area sini, berpotensi lagi lah untuk beli yang landed punya rumah dengan harga yang lebih kurang sama je macam kau beli apartmen kat Kuala Lumpur. Aku rasa lah. So kita ada juga dekat Proton City. Ni antara port lepak lah kat Proton City ni. Tengok one day nanti insyaAllah aku bawa pusing-pusing ke Proton City, tunjuk tempat-tempat kami lepak dating dulu sambil melihat tasik Proton City. Aku pun baru-baru ni ada juga pergi kat situ, Proton City ni. Dari segi kemajuan dia, aku rasa tak terlampau agresif lah, lebih kurang sama je macam 10-15 tahun yang lepas. Dia kekal maintain. Bagus lah, tenang. Kawasan tu tenang kan. Kalau satu-satu kawasan tu kalau terlampau diusik untuk dimajukan pun, pada aku kurang best juga, sebab hilang dia punya nature apa semua kan. So aku dah sampai Tanjung Malim. Ada Coffee Bean baru buka. Aku dia suka satu kek tu, aku lupa nama kek tu. Dah jual pula dekat Tanjung Malim ni. So nampak tadi, singgah terus lah. Rasanya baru lagi ni, 3-4 hari baru buka ni Coffee Bean kat Tanjung Malim. Macam aku kata tadi, makin meriah. Macam-macam ada kat sini. Dah tak perlu pergi ke KL bagai lah. Family Mart lah, apa semua ada kat sini. McD pun ada situ je sebelah. McD situ, Coffee Bean dia sebelah. Ada Chicken Rush Shop pun ada kat situ. Sonok lah sekarang kan. Kalau budak-budak poli tu dah dapat PTPTN, abang pesan hati-hati berbelanja tu. Nanti cepat sangat nak minta Fama kan, dana daripada Pama ni, Papa dengan Mama ni. Macam aku dulu habis kuat pun, kata yang weekend tu, seminggu sekali tu pergi apa, pasar malam. Yang tu je lah aku berbelanja lebih. Kalau masa zaman-zaman belajar dulu, ada tongking ayam, kepak ayam, macam tu lah, meriah sikit lah. Itu pun tak lebih lah, aku kata RM15 pun tak sampai. Sekali beli tu kan, dapat lah seminggu sekali masa. Tapi sekarang ni banyak cabaran dia lah kan. Kalau makan kat tempat-tempat macam gini, bukan tak boleh, sekala boleh lah kan. Sebab yalah, PTPTN tu untuk menampung perbelanjaan kita. Pandai-pandai korang lah, adik-adik, macam mana nak buat belanja. Abang dah lalui zaman tu. Ada dah, walaupun dah 30 lebih umur ni, tak habis bayar lagi PTPTN. Aku buat potongan gaji dah berapa, dah belas tahun kot. Belas tahun ke hampir 10 tahun kot. Sikit lagi, tinggal berapa, 3-4 tahun je lagi, settle lah untuk bayaran PTPTN tu. So itulah, seronok lah, serius. Aku rasa tak menyesal lah ikut jalan dalam tadi daripada Bido tu.
Actually memang planning sebelum pergi ke Pekalan Hulu tu pun aku dah decide dengan wife untuk try explore jalan lama kan, tak perlu ikut plus, tak perlu ikut Menora bagai tu. Cuma kami gerak pukul 4 pagi, risau juga gelap-gelap kan, gelap-gelap. Nak ikut jalan lama tu kadang macam-macam ada ujiannya kat situ. Jadi kami decide ikut plus lah. So balik pun kami decide nak ikut jalan lama juga. Cuma aku risau, aku tengok Waze tadi daripada Pekalan Hulu tu, kalau ikut jalan lama tu tambah lebih kurang dalam 40 ke 60 kilo. Jadi aku risau sampai ke tengah malam dengan traffic light lagi. Esoknya kerja. Sebab plan ni nak keluar daripada campsite tu awal pukul 9. Tapi sudahnya duk kemas santai tu, lajak juga kat pukul 11 lebih juga tadi. Baru check up. Aku rasa dekat pukul 11 lebih lebih kurang. Lewat lah. Sebab kita tak nak rushing kan, kita nak tenang-tenang. Tak ada apa yang nak dikejar. Cuma tinggal lagi kalau sampai rumah tu lambat, badan tu penat lah sikit. Itu je lah ujian dia. Sebab esok nak kerja kan. Kerja tetap kerja. Sebab aku dah ambil cuti hari Jumaat tu hari. Wife aku pun ambil cuti Jumaat tu. So begitulah. So far sonok lah. Dapat tengok mengimbau poli. Lepas tu nextnya di UTHM Johor. Banyak kali juga kami pergi ke Terengganu, Johor kan. Cuma itulah masa tu tak terfikir lagi untuk buat vlog, travel log bagai ni. So insyaAllah incoming banyak lagi benda yang aku boleh kongsikan. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat lah kan, ataupun inspirasi ke. Sebab apa yang aku buat ni pun aku terinspirasi daripada vlog dan juga travel log orang lain juga. Banyak benda-benda yang kadang-kadang kita tak tahu tempat tu menarik, kita boleh tahu. Makanan yang menarik, kita boleh tahu. So InsyaAllah kita tengok apa lagi yang aku boleh share kan lepas ni. Okay, Assalamualaikum.